InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat perbincangan sekitar nisfu Syaban. Sebelum itu kita sambung sikit lagi kuliah kita pada minggu yang lalu tentang golongan Salafi Wahabi. Ada sikit lagi yang kita tak sempat habis. Jadi sepintas lalu kita telah pun mengenal siapa dia kaum Salafi Wahabi. Ada ciri-ciri dia. Kemudian jawapan-jawapan kaum Salafi Wahabi yang kita tolak. Antaranya mereka mengatakan mereka tidak memberontak kepada khalifah. Tetapi sebenarnya memang mereka memberontak kepada khalifah. Kita pun dah bagi jawapan-jawapan kita. Kemudian mereka cuba berhelah pula, mengatakan daerah Najd tidak terletak di timur Madinah, tetapi terletak di Iraq. Kita buka peta dan tengok ternyata memang di timur Madinah. Mereka tak boleh nak helah dah. Kemudian mereka kata perkataan Najd tu maksud dia tanah tinggi. Jadi tanah tinggi ini terletak di Iraq. Bila kita kaji-kaji ternyata tanah tinggi di Iraq tu terletak jauh di utara. Tak kena pun dengan kawasan timur yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tambahan pula, negara Najd sekarang ni, kawasan Najd sekarang ni yang berpusat di Riyadh, Arab Saudi, memang terletak di kawasan tanah tinggi. Memang betul lah kata Nabi Muhammad, di situlah tempat terbitnya fitnah dan tanduk syaitan. Kemudian golongan ini kita sebut sebagai golongan Salafi Wahabi, ataupun ringkasnya orang Melayu biasa sebut orang Wahabi. Jadi mereka menjawab, mereka kata Wahab tu nama Allah. Jadi sesiapa yang panggil kami golongan Wahabi, mereka telah menghina Allah. Jadi tak boleh dipanggil Wahabi. Mereka rasa macam satu kesalahan panggil mereka Wahabi. Mereka suka dipanggil Muwahhidun, iaitu orang-orang tauhid. Jadi jawapan kita, apa-apa yang kita sebut sebenarnya bergantung kepada niat. Sungguh pun kita sebut mereka Wahabi yang berkaitan dengan Wahab, tapi kita tak maksudkan Tuhan. Kita bagi contoh di sana, kawan-kawan kita pun ramai yang bernama Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Wahid, yang biasa kita panggil Rahim, Rahman, Wahid. Kadang-kadang kita kata kat kawan kita, hang ni lah Rahman, bengong sungguh . Apakah kita cakap tu kita tuju pada Allah? Tak. Kita tuju kepada hamba Allah tu lah yang nama Abdul Rahman tu. Tapi kita sebut Rahman. Kita tak tuju pada Allah, kita tak hina Allah. Kalau macam tu, kita tak boleh gunalah nama ni. Nama Rahim, Rahman, Wahid tak boleh boh lah kat anak-anak kita. Jadi sungguh pun kita memanggil mereka Wahabi, kita tak maksud nak menghina Tuhan. Tak maksud menghina Tuhan. Kata mereka, tokoh mereka bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka nak digelar Muhammadiyah. Sedap sikit nama Muhammadiyah. Tapi para ulama pun bukannya bodoh. Para ulama tahu dah, kalau kita panggil mereka ni Muhammadiyah, nanti orang Islam nanti dia salah faham. Orang Islam menyangkakan apa yang mereka bawa ni banyak yang betul. Sama lah macam nak tubuhkan Jemaah Al-Quran Malaysia, golongan anti hadis. Kalau kita bagi mereka guna nama Jemaah Al-Quran Malaysia, mungkin orang akan salah faham. Ni jemaah bagus ni, sebab nama pun Jemaah Al-Quran. Jadi tak boleh. Kalau mereka nak buat pertubuhan juga, kena sebut Jemaah Anti Hadis Malaysia, baru boleh. Dengan golongan Wahabi pun sama. Mereka nak pakai nama Muwahhidun ataupun Muhammadiyah. Tapi ulama-ulama tak mau panggil dengan nama tu, dia panggil dengan nama Wahabi, untuk membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Kita jawab. Seterusnya hujah kaum Wahabi, mereka mengatakan salah satu petunjuk mengatakan mereka ni membawa ajaran yang benar ialah kerana Haramain, iaitu dua tanah haram Mekah dan Madinah sekarang berada di bawah pemerintahan mereka. Kami ni orang betul. Apa bukti kamu ajaran kamu betul? Tengok Mekah dan Madinah sekarang kami yang jaga. Kalau kami orang yang salah, sudah tentulah Tuhan tak bagi kami jaga Mekah dan Madinah. Pandai pula dia jawab. Jadi jawapan kita, zaman dulu kaum musyrik Quraisy penyembah berhala jaga Mekah. Apakah itu menunjukkan pegangan mereka betul? Tak.
Dia bukan cerah, tak semestinya siapa yang jaga Mekah Madinah tu pegangan dia betul. Orang Quraisy lagi lama, orang musyrik lagi lama pegang Mekah. Tapi agama mereka tak betul. Tengok pula orang Yahudi, mereka menguasai Madinah. Agama mereka tak betul juga. Dan sekarang ni orang Yahudi menguasai Palestin, Masjidil Aqsa. Agama mereka tak betul juga. Jadi hujah mengatakan betulnya ajaran mereka kerana menguasai haramain, dua tanah haram iaitu Mekah dan Madinah, tak boleh pakai. Hujah terakhir, syekh mereka ni yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada tulis satu kitab. Kitab tu tajuk dia At-Tauhid. Jadi mereka kata, cuba baca kitab At-Tauhid kami. Kitab ni betul ke salah? Yang kamu kata kami salah ni. Bila kita baca kitab mereka memang betul lah. Kenapa jadi betul? Sebab kitab At-Tauhid ni dia cerita ringkas. Dia tak cerita huraian. Bila tulis ringkas ni nampak betul lah. Tapi bila mereka huraikan dalam kuliah-kuliah pengajian mereka, baru jadi salah. Itu cerita dia. Kita tengok manual ataupun buku undang-undang tentera Amerika. Dalam tu semua tulis bagus. Tentera Amerika ni kena bersifat sopan santun, tak boleh musnahkan pokok, tak boleh sengaja bunuh binatang, tak boleh bunuh kanak-kanak orang tua. Kalau ikut buku dia tu memang bagus lah. Tapi cuba tengok perlakuan dia tu. Macam semua dia bunuh. Jadi buku dia tu tidak membuktikan mereka ni betul. Samalah dengan kitab At-Tauhid tadi. Sungguh pun isi kitab tu nampak betul, tapi tak melambangkan apa yang mereka bawa sebenarnya. Hadirlah. Itulah secara ringkasnya jawapan-jawapan kita kepada kaum Salafi Wahabi.